Okay, hari ni kita nak buat racuk untuk tupai. Sebab sini banyak sangat ancaman tupai. Jadi kita akan gunakan furadan dengan buah nangka ni. Buah nangka ni bang wangi, kuat bang dia. Sangkut ke tali macam ni dengan akar ni. Lepas tu kita sangkut dekat pokok yang ada buah tu, yang pokok tu. Pokok tu ada buah kan, kita sangkut kat situ. Kat sini kita sapu dengan furadan, racuk furadan. Yang kita buat ni apa? Tengoklah keberkesanan dia macam mana. Ni saya dah buat ni. Ada lagi. Okey. Saya ada buat 9 ni, saya ada sapu furadan. Sapu furadan. Kita akan lekat kat hujung galah ni. Naikkan. Nampak sangkut hujung galah. Kita dah sangkut dekat yang ada buah tu. Ada buah 2 biji tu. Yang ada merah tu. Tu nangka. Okey, itu pokok kedua. Okey, pokok ketiga saya letak betul-betul dekat ada buah tu. Ni pokok ketiga. Saya letak betul pokok yang berbuah je. Ketiga yang terbuah yang banyak dekat dulu, tengok buah. Ni kita buat untuk pokok keempat pula. Dekat-dekat ada buah besar kita. Letak dekat situ. Pokok ni rendah je, kita letak dekat ada buah. Sudah ni pada buah. Tidak sebab situ dia dah usik nampak tu. Pokok keempat. Pokok kelima ni. Tu buah tu yang besar tu dah kena korek tu. Kita letak dekat buah tu. Buah tu dah ada kering, dah ada lubang. Racun. Ni buah rubi lagi. Nak tahu pokok ke-8 atau pokok ke-9 lah. Tak lupa lah.